Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok Petronas Chemical untuk weekly. Itu weekly. Weekly kita dapati masih lagi buy lah. Masih lagi buy. Ada momentum buy kat sini. Momentum buy. Okey. Cuma kawasan MHB dekat MHB tengok current dia ada momentum buy kat sini. Momentum buy. Kita tengok balik weekly, tengok daily. Daily masih lagi trend 4 hour. Pun masih lagi. Adakah kita nak masuk buy? Nak mencari peluang-peluang buy lah. For hour, 1 hour, M15 masih lagi momentum sell. Momentum sell dia tak habis lagi ni. Kena tunggu kalau kita nak ambil posisi, kena tunggu momentum sell ni naik di atas apa ini. Kalau kita nak ambil buy position lah, kena tunggu M15 naik atas apa BB untuk kita ambil position buy. Ni pun masih ada momentum sell. M15 pun masih ada momentum sell. Tunggu dia buat momentum buy untuk Petronas Chemical ni lah. Okey, itu saja. Selagi dia tak ada momentum buy, kita tak boleh buy lagi lah. Mungkin dia akan turun lagi. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.